apabila you more professional kan dalam bidang ni kan, you more professional, you faham technical semua everything, you akan lebih confident untuk jumpa klien dan prospek. Sebab tu nak confident dalam buat bisnes ni, jangan cerita benda yang tak deliver. Cerita benda betul. Ada banyak kes saya kalau cerita untold story kan, yang best-best tak payah cerita lah. Yang best-best memanglah boleh claim banyak. Wan Halim claim sampai 400,000 dia accident kan, husband dia accident. Yang accident lain, wife dia beranak meninggal dunia. Dapat berapa? 400,000 kan. 400,000. So yang dah claim dah memang tahulah. Ini benda-benda yang tak diklaim. Tapi banyak kes yang tak claim, yang perlukan kita punya kebijaksanaan untuk handle. Ada yang memang tak langsung tak boleh claim, ada yang memang boleh claim, dan kebanyakan yang tak boleh claim because of ada record ni, ending dia memang betul ada record. Sebab tu saya nampak nombor satu paling penting adalah apa? You kena declare betul-betul masa awal. Tanya betul-betul. Kan? Kalau you tak nak pening kepala lah. Especially high net worth. Kan? Kita dah pergi ke high net worth punya side kan? Cuma kadang-kadang high net worth ni dia tak nak disclose, dia tak nak ni because biasalah kan. Saya tak nak remeh-remeh. Cakap, cik tak nak remeh-remeh, boleh. Tapi you sign disclaimer letter ni, you yang tak nak. Oh tak nak dengan you, saya cek ejen lain. Tiba-tiba tak nak dengan you, saya nak dengan ejen lain yang lebih senang. Go for it. Go ahead. Kan, kita nombor satu punya company, kan, company lain buat separuh size daripada kita punya business, kan. Kita sebenarnya lagi banyak experience, lagi banyak case lagi yang pernah kita lalui, kan. So saya harap you benda macam ni boleh jadikan pengajaran untuk kita lebih improve kita punya skill dan knowledge. Okey. Saya bukan nak bagi you down ke apa, tapi minggu pertama 2025 ni banyak lagi, ada dua tiga cerita lagi. Ada agent misconduct lagi. Ada banyak kes. Lagi? Sebab tu kita kena be prepared dengan skill knowledge ni lah. Tapi jangan takut. Sebab insurans ni memang diperlukan. Okay? Dan terbukti tau. Klien Prudential bayar berapa? 3.7 bilion claim tahun 2024. Prudential bayar claim 3.7 bilion tau. Ingat sikit je. Claim. Mana mati CI semua 3.7. Mana 3,700 juta claim dibayar. Mana berapa banyak rakyat dapat manfaat daripada benda tu. So pada saya benda tetap relevan. Okey. Cuma tahun 2025 ni usaha untuk improve you punya skill, you punya network, tukar segmentation, lepas tu tukar sedikit portfolio supaya you tak terbeban dengan masalah-masalah repricing ni. Kan? Okey. Tapi demand untuk medical card ni tetap ada, tetap tinggi, kan? Cuma saya nak you alert lah. Okey, saya pun tak nak panjang-panjang. Okey. So mungkin dia macam ni ya. Untuk kes-kes yang rare-rare macam ni, dia untold story kan. Real story, untold story. So saya tak boleh cerita reveal detail lah. Saya lebih cerita pada punya kes dia, konsep dia dan macam nak handle. Dan macam mana kita untuk handle benda tu, simple je. Tugas kita deliver kita punya kerja macam mana yang kita janji pada klien tu je. Kan? Selebihnya katakanlah memang kalau katakanlah because of memang ada material fact, jumpa macam-macam yang bukan kita punya control, kita tak boleh buat apa. Kan? Sebab tu kita sebelum nak ambil kes tu, masa kita present untuk mula-mula kita open, tak perlu detail tanya macam-macam. Tapi bila moment dia nak ambil, you kena cerita, cik, saya kena cerita benda ni sebelum you commit anything. Kan? Saya kena beritahu. Memang betul kadang-kadang untuk orang yang dia nak cepat ataupun ada hidden agenda, dia tak suka dengan agent macam ni. Dia tak suka. Kan? Tapi tu, you percaya cakap saya, buat bisnes takaful ni bukan sekejap. Kalau you kona sekarang, kena akan datang. Terpulang. Macam saya dah buat benda 21 tahun. Masuk ni tahun ni 22 tahun. Saya tak nak kona-kona sekarang, kena akan datang. Saya tak nak. Biarlah saya sekarang buat betul.
akan datang tak ada isu. Kebanyakan kes-kes yang saya handle sekarang ni, because what? Daripada kes orang lain. Semua bukan direct saya punya klien. Yang direct saya punya klien, semua alhamdulillah clear. Why? Because saya tahu macam mana nak handle pada awal dan macam mana saya strict on declaration. So kalau untuk mak bapak, contoh mak bapak, ramai orang tak tanya mak bapak sakit apa. Kan? Saya cakap dengan Ira, you kena declare. Mak bapak sakit apa? Adik-beradik tak payah. Adik-beradik dia ada mak bapak dengan sibling, sorry. Mak bapak dengan adik-beradik. Sepupu, pakcik, atuk, nenek tak payahlah. Kan? Mak bapak dengan sibling, especially contoh kanser, macam mana, takut benda tu adalah sakit keturunan. Okey? Clear? So, dan satu lagi, kes yang decline kan, claim aku dah suruh, dia tak nak terima. Kes claim dia tak nak bayar. Pasal pergi, dia accident masa pergi masjid. Accident tak pakai helmet. Doktor tulis without helmet. okey. Claim mati ke? Tak. Mati dapat, accident tak dapat. Teruk Oh, lah. tak dapat double lah. Tak macam ni. Dia punya bil lebih kurang belas ribu kot. Oh, ni balik kekat. Jadi pekat. So tak dapat nak claim. Kos rawatan pun tak claim. Tak boleh claim. Okey, you kena ingat Okey. Walaupun dia kata logiknya saya pergi masjid memang saya tak pakai helmet. Tapi Unless dia pakai serban. tak tahu. Unless dia pakai serban. Sebab serban, siapa pakai serban, betul tak? Kan? Tak, kalau daripada undang-undang, kalau tak pakai helmet, you kena pakai serban. Betul tak, tanya polis? Tak, maksud saya ni okey. You kena faham kenapa tak clear tadi, claim dulu. Dia tak boleh claim because of dia langgar undang-undang. Kan? Dia kata langgar undang-undang, law violence. Okey. Kena cerita. Tapi kalau katalah dia mati, meninggal dunia, dia kena bayar. Yang tak bayar adalah pertama, kos rawatan. Yang kedua, double indemnity. Yang ketiga, kalau cacat kekal due to accident. Bukan TPD because of under basic, bukan. Ni TPD dekat accident. Okey? So, sama. Tak copy license. Kalau accident, budak accident, nanti dia minta copy license. Okey. So, benda ni patut cerita bila? Masa sign up. You kena cerita sebab tu. Bila cerita, jangan hanya cerita benefit. Cerita item nombor 2 dalam definition exclusion tu. Item nombor 2. Nombor 2 apa dalam polisi? Exclusion. 2.1, 2.2, 2.3. Semua ada. Exclusion kalau meninggal macam mana, exclusion kalau TPD macam mana, exclusion kalau berkekat macam mana. You terangkan, ambil suruh dia download polisi, terangkan benda tu. Ini tak cover. Dalam masa 15 hari kalau tak setuju, you boleh surrender. Faham tak? You jangan ingat memang tak boleh. Ada benda yang di cover, ada benda tak cover. Memang betul, memang saja tak terang. Kan ada satu kes yang orang bunuh CEO insurans kan. Because ada satu term 3D. Delay, decline, defend. Saya cakap terang, insurans company memang macam tu. So macam mana untuk tidak boleh tiga benda ni kalau dia apply dekat klien? Follow rules, dia tak boleh delay. Dia mungkin boleh delay, tapi dia tak boleh decline. Kan? Delay tu dia mungkin cari sebab lah. Tapi kalau semua in place, dia tak boleh delay. Kan? Semua in place tak boleh delay. Kan? Dan bila tak boleh decline, dia tak boleh defend lah. So sebab tu, kita lah kena advise. Sebab tu nama kita advisor. Kita advise. Tapi kalau klien tak nak, that's it. Sebab insurans dia akan jadi lebih complicated because case lebih complicated dan claim makin lama makin besar. Bukan kecil. Bila claim besar, of course lah company akan buat lagi ketat. Okay. So, itu saja.